Hai, Assalamualaikum. Ini Mak nak buat sambal hati ayam. Bahan-bahan dia faham aje lah ya. Cuma Mak bubur serai dengan lengkuas tu Mak blender. Bawang putih, bawang merah, halia. Gitu kita tumis sampai kering, kita masukkanlah ni hati ayam. Hati ayam ni Mak dah rebus lah dulu. Lepas tu dah rebus tu kita bersihkan lah biar jadi daki-daki, orang kata darah-darah dia tu hilang. Lepas tu kita tumis goseng-goseng lah dalam kuali tadi. Mak buat sambal tu dengan cili ni cili besar Mak blender dengan cili padi sikit. Jadi benda ni tak pedas lah sambalnya. Dah situ kita goseng-goseng gitu. Bubur air, bubur garam, ajino, asam sikit ya. Biasalah kita kalau buat sambal yang mana ya. Sambal hijau lah ni. Kita bubuh asam. Semua perasa dah masuk. Jadi tunggulah sampai dia masak. Dah agak kering gitu, kita matikan api, angkatlah. Simple aja masak pedal ayam. Ini pun orang beri pedal dengan hati tu. Kok pedal hati ayam. Jadi Mak ni beberapa hari yang lepas tu dah duduk dalam peti sejuk, hati dengan pedal ayam. Orang beri. Sebab itulah Mak masak. Gitulah. Okey. Assalamualaikum.